Kalau rumah dah habis bayar, boleh tak nak remortgage untuk settle hutang lain? Jawapannya boleh. Tapi sebelum mohon, ada beberapa perkara penting anda perlu tahu. Nombor 1, tempoh pinjaman remortgage sekarang, bank cuma bagi tempoh 10 tahun sahaja. So, kalau pinjam RM100,000, bayaran bulanan dalam anggaran RM1,000 sebulan. Kalau ambil RM200,000, lebih kurang RM2,000 sebulan. 2, korang kena tahu nilai rumah. Sebelum buat remortgage, cuba semak dulu anggaran nilai pasaran rumah. Anda boleh tengok kat mudah.my ataupun Property Guru. Tengok harga jual rumah di area sana. Dari situ, anda boleh tahu anggaran harga rumah anda sekarang berapa. 3, margin pinjaman untuk remortgage, bank biasanya bagi di antara 7% hingga 80% sahaja. Diorang akan bagi 70% ataupun 80% dari market value. So, kalau contoh, kalau rumah RM200,000, 80% dalam RM160,000. Okey, itu adalah cash out yang korang boleh dapat. 4, kalau korang nak teruskan remortgage, korang bolehlah semak Sikris. Dapatkan laporan Sikris, pastikan tiada tunggakan pinjaman atau bayaran lambat. Kalau ada tunggakan atau lewat bayar, bank confirm susah nak lulus. Kalau nak tahu betul-betul layak ke tidak, jangan risau, pergi link dekat bio, tekan mesej kami akan bantu semak profil remortgage anda.